A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. Fanfajarat min husnata asyrata 'aina qad 'alima kullu unasin mashrabahum. Kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika Nabi Musa alaihissalam memohon supaya diberikan air untuk kaumnya. Maka kami berfirman, yakni Allah Ta'ala berkata, pukullah batu itu dengan tongkatmu, wahai Musa. Ia pun memukulnya, lalu terpancur batu 12 mata. Sesungguhnya tiap-tiap satu puak dia Allah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, yakni Allah Ta'ala berkata, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat yang ke-60. Kita dah bincang sebelum ni berkenaan dengan banyak perangai-perangai Bani Israel. Dalam ayat yang ke-59, dalam perbincangan kita yang lepas, kita ada cerita antara kedegilan Bani Israel adalah mereka ni menukar perkara yang Allah Ta'ala wajibkan kepada mereka. Allah Ta'ala suruh mereka masuk dalam Qaryah itu dalam keadaan sujud, tetapi mereka pergi takwil yang dikatakan sujud itu bukan sujud, tetapi jalan tunduk. Kan? Atau kita dah cerita, maksudnya dia suka takwil untuk tidak mahu menunaikan kewajipan agama. Ini perangai Bani Israel. Dia cari je alasan-alasan untuk menyedapkan hati dia untuk tidak tunaikan perintah Tuhan. Jadi perangai macam ini walaupun dia merujuk pada perangai Bani Israel, tapi Allah Ta'ala sebut juga kepada kita supaya kita ambil pengajar. Kadang kita ni ada kewajipan yang Allah Ta'ala wajib kepada kita, tak nak buat, kita ceritalah macam-macam alasan. Bila kita tengok background segala-galanya adalah tidak mahu menunaikan tanggungjawab yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kita. Itulah sebenarnya perangai yang telah berlaku kepada kaum Bani Israel. Lepas tu Allah Ta'ala disebut juga, lepas daripada mereka menukar kewajipan yang Allah Ta'ala wajibkan kepada mereka dengan mencipta beberapa takwil, Allah Ta'ala kata, fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan minas sama'. Kan, kami turunkan kepada orang-orang yang zalim itu satu azab yang datang daripada langit. Kita sebutlah. Sebab di kalangan Bani Israel ni bukan semua zalim. Ada yang zalim, ada yang tidak zalim. Bani Israel yang bersama dengan Nabi Musa AS tu ada yang okey, ada yang tak okey. Cuma azab ini tertimpa kepada orang-orang yang tak okey je. Maka Allah Ta'ala pun sebut, fa'anzalna 'alal ladzina zalamu. Kami turunkan azab kepada orang-orang yang zalim. Allah Ta'ala guna perkataan tu secara khusus kepada orang-orang zalim kan. Dan kita pun dah bincang dalam ayat-ayat sebelum ni, bentuk kezaliman, antara bentuk kezaliman yang dilakukan oleh kaum Bani Israel tertentu ni adalah mereka mengambil patung lembu sebagai Tuhan. Zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum. Kamu wahai Bani Israel telah melakukan kezaliman kepada diri kamu sendiri dengan kamu menjadikan patung lembu sebagai Tuhan. Berhala tu zalim, tapi zalim itu kepada diri mereka sendiri. Sebab menterjebakkan diri kita ke dalam neraka kan. Zalim. Kita melakukan dosa dan maksiat, zalim. Walaupun tidak melibatkan kepada orang. Sebab dosa dan maksiat yang kita lakukan itu boleh menterjebakkan kita ke dalam neraka. Jadi dia panggil zalim kepada diri kita sendiri. Tapi ada pula zalim ni merujuk kepada pihak lain. Kita menindas. Itu pun zalim juga. Jadi perkataan zalim dalam Al-Quran ni kita jangan faham satu maksud. Kan? Kalau orang jadi kufur, itu pun zalim sebenarnya. Orang jadi syirik, itu pun zalim. Orang melakukan dosa dan maksiat, walaupun tidak melibatkan kepada orang, itu pun zalim. Allah Ta'ala dicerita kisah tentang nasihat Luqmanul Hakim kepada anak dia. La tusyrik billah, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah kamu lakukan syirik kepada Allah. Fa inna syirka la zulmun azim. Kerana syirik itu adalah zalim yang paling besar. Syirik. Maksudnya jadi kufur tu, zalim. Tapi itu bukanlah zalim dalam masa yang kita kena lawan tu. Zalim betul-betul ni kena dakwah. Kan, kita kena ada beza di antara dakwah dengan lawan. Apabila orang tidak beragama Islam, sifatnya adalah dakwah. Apabila orang itu sudah jahat, baru lawan. Bila dia tidak Islam, sifatnya adalah dakwah. Tapi bila dia dah jahat, lawan. Dan jahat ni bukan mesti orang bukan Islam, orang Islam jahat pada. La udwana illa 'alal zalimin. Tidak ada permusuhan kecuali kepada yang zalim. Zalim di sini merujuk kepada bila jahat. Kan, itu yang timbul permusuhan kan. Kita baca kisah lain yang mudah nak fahamnya, Nabi Musa AS ni dibesarkan dalam rumah Fir'aun. Tapi masa dibesarkan dalam rumah Fir'aun, Allah Ta'ala tak pernah suruh Nabi Musa pergi lawan Fir'aun. Duduk besar rumah Allah tu kan. Tapi bila kemuncak kejahatan Fir'aun, maka Allah Ta'ala pun kata kepada Nabi Musa, izhab ila Fir'aun fa innahu tagha. Wahai Musa, pergilah lawan Fir'aun tu sebab dia dah melampaui batas. Jadi di situ kita ada beza dua perkara. Yang pertama kufur, syirik, satu lagi itu menindas orang. Jahat kan. Istilah kita ni istilahnya bagi jahat. Jadi bila perlawanan ni adalah jahat. Jadi bila kita baca dalam Quran, Allah Ta'ala pun memang dia ada kelaskan benda macam tu. Tetapi kita baca sekali tu mungkin tak perasan. Bila kita susun balik kita nampak. Kenapa Allah Ta'ala ni suruh Nabi Musa lawan Fir'aun semasa Fir'aun ni dah jahat sangat. Walhal Nabi Musa AS dibesarkan dalam rumah Fir'aun. Patutnya masa dalam rumah tu lawan je lah. Tapi kenapa tak lawan? Allah Ta'ala tak pernah suruh pun Nabi Musa pergi lawan Fir'aun pada masa tu kan. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala bagi alasan
fa innahu tagha, bila dia dah melampaui batas. Jadi kalau kita tengok orang bukan Islam, janganlah tu nak lawan. Kafir, zalim, tapi itu bukan zalim melibatkan pihak lain. Itu zalim pada diri dia sendiri. Kalau kezaliman tu dah melibat pada orang lain, dalam maksudnya menindas sebagai contoh, tekan contoh, ataupun dia ada dakwah kat situ, dia nak menyeru orang kepada agama dia, kan? Yang tu jahat lah tu. Kalau dia agama bukan Islam, dia tak ada pula nak pergi murtad-murtadkan orang Islam, tu lain, kan? Dia kena kategorikan balik lah jenis-jenis kejahatan tu lah. Ni kita masuk ayat. Allah Ta'ala sebut satu lagi bentuk nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kaum Bani Israel, tetapi Bani Israel tidak bersyukur, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kepada kaum Bani Israel ni air dikala mereka tidak ada air semasa berada dekat padang pasir Atih. Padang itu, Atih ni pada hari ni dipanggil sebagai Sinai. Sinai ni Tur Sina. Tur Sina tu lah, sebab dia kawasan tu tak jauh dengan Bukit Tur Sina. Allah sebut dalam ayat ni, wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaka al-hajar fanfajarat minhu 12 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Kan, terjemahan Basmeh anda dah terjemah tadi. Kalau ikut terjemahan anda pula, ketika mana Nabi Musa AS ni minta air. Nabi Musa minta air. And istisqa, bisa dengar perkataan istisqa. And terjemahan kita istisqa ni minta hujan. Sebenarnya istisqa ni minta air, bukan minta hujan. Minta air ni tak mesti hujan, cara lain pun air juga. Kan, kita gali tanah untuk keluarkan air daripada bumi, cari air mata air. Itu pun istisqa. Jadi terjemahan dia wa istasqa Musa liqaumihi. Ketika mana Nabi Musa AS minta air liqaumihi untuk kaum dia. Faqul nadrib bi'asakal hajar, maka kami di sini merujuk pada Allah berkata, idrib, pukul olehmu wahai Musa AS bi'asaka, menggunakan tongkat kamu. Al-hajara, batu. Dia pukul dekat batu tu lah. Jadi bila pukul fanfajarat min husnata asyarata aina, apabila pukul itu terpancarlah daripada batu itu 12 mata air. Qad alima kullu unasin mashrabahum, sesungguhnya telah mengetahuilah tiap-tiap manusia, merujuk kepada kaum Bani Israel yang ada dekat padang Atih bersama dengan Nabi Musa AS itu. Dia orang ni tahu dekat mana tempat yang dia orang kena masuk, saluran-saluran air yang dia orang kena masuk, bagi 12 etnik kaum Bani Israel. Itu Allah Taala kata kulu washrabu min rizqillah, makan olehmu dan minum olehmu daripada rezeki Allah. Itu pemberian daripada Allah, minumlah. Kata Allah kan, wala ta'thaw fil ardi mufsidin, janganlah kamu, kalau terjemahan Basmeh ni, janganlah kamu merebakkan bencana. Ni terjemahan Basmeh. Kalau terjemahan Ana, janganlah bermaharaja lela di atas muka bumi sebagai orang melakukan kerosakan. Ana terjemah bermaharaja lela. Yang kita tengok orang maharaja lela macam mana? Membujur lalu melintang patah. Sekarang ada perkataan baru, membujur lalu melintang pukang. Dan kau nak buat sebagai orang melakukan kerosakan di atas muka bumi. Itulah terjemahan kurang lebih lah. Okey, ayat 59, Bani Israel tidak akur dengan perintah Allah selepas diberikan nikmat masuk dalam Korea. Kita ada sebut Allah Ta'ala suruh kaum Bani Israel masuk dalam Korea. Dan Korea kat sini kita dah bincang sebelum ni pelbagai tafsiran ulama. Ada ulama kata Palestin lah. Palestin ada orang kata. Ada pula kata bukan Palestin tapi Lubnan. Tempat. Tapi ulama tak pernah sepakat mana tempat yang dimasukkan sebagai Korea. Nanti kita, sebenarnya kita dah bincang lah sebelum ni berkenaan tempat tu. Cuma Allah Ta'ala bagi syarat, kau nak masuk ni ada adab dia. Kena tunduk, kena tu, kena ni banyak kan. Tapi mereka ni tidak akur dengan perintah Allah. Allah Ta'ala dah gambarkan dalam ayat yang ke-59 kedegilan mereka. Allah Ta'ala suruh masuk dalam Korea ni, kau boleh dapat nikmat. Banyaklah nikmat duduk dalam kota dengan duduk kat padang pasir, takkan sama. Sama ke? Tak sama. Orang pernah duduk kat padang pasir, dia tahu lah. Ana masa belajar di Azhar dulu, pernah sampailah padang pasir tu. Tahulah betapa azabnya duduk kat padang pasir tu. Azab saya, panas nak mampus. Istilah kita bagi panas nak mampus. Tak tahan. Tak payah cerita padang pasir yang panas tu, kita duduk pinggir padang pasir pun tak tahan lah. Duduk kat Pakistan, Lahore ni pinggir dengan padang pasir. Sedang elok sampai tu panas sangat. Kita pula student, kita bukan duduk dalam aircon macam ni. Kita student dulu duduk asrama bongok macam tu ya. Jadi bila panas tu nak tidur punya tak boleh, kena mandi dulu. Mandi tak lap ni. Bukan mandi lap, mandi tak lap ni. Jadi mandi panas basah-basah tu tidur. Apa boleh tidur? Sebab panas. Kau tahulah azab kan. Tu cerita pengalaman Ana. Bayangkan duduk padang pasir tu yang susah tu, lagilah susah. Sebab tu kalau Ana ada baca satu buku cerita tentang sosiologi. Ilmu ni kan ada satu jenis ilmu dipanggil ilmu sosiologi. Ataupun dalam bahasa Arab panggil al-ijtimaiyah, ilmu kemasyarakatan. Ilmu masyarakat. Ilmu masyarakat ni kadang-kadang dia jelas kenapa manusia duduk di bandar, manusia duduk di kampung, manusia duduk dekat kawasan pedalaman, manusia duduk dekat tempat panas. Sikap kehidupan tak sama. Bila kita baca dalam hadis, ada badui pergi jumpa Nabi SAW, dia kencing dalam masjid. Asal dia datang tu, dia tengok Nabi duduk mengajar. Dia pun, ada sahabat Nabi duduk keliling Nabi SAW lah, dia pun pergi sembahyang kat tepi Nabi SAW. Boleh bayang sembahyang tepi Nabi, orang ramai-ramai dia dengar ucapan Nabi. Macam kita duduk kuliah kat masjid tu lah, duduk kuliah bagi seorang sembahyang, itu masjid depan Pak Ustaz. Allah Ustaz pun susah nak mengajar. Ada kan?
Macam badui juga ni. Sebab orang ramai ni ada cara dia. Jadi Nabi tak mengajar. Adalah ada musyawarah depan sahabat Nabi. Mari seorang badui duduk. Tepi Nabi betul-betul sembahyang kat situ. Sembahyang tahiyatul masjid kat situ. Sembahyang tahiyatul masjid tu baguslah, tak ada apa pun. Bukan salah pun. Jadi Nabi ni pun, disebab Allah tu sembahyang, Nabi pun diam lah. Daripada bercakap jadi tak bercakap. Sesalah Mamat tu kalau kita bercakap, ganggu pula dia sembahyang. Habis sembahyang, doa pula kuat. Ni badui ni. Allah bagi rahmat pada aku dengan Muhammad ya. Orang lain jangan bagi rahmat. Allah baduinya. Nabi Sallam ni bila dengar dia baca doa lagu tu, Nabi kepi Nabi Nabi kata Allah Ta'ala ni bagi rahmat ni luas. Yang kau menyempitkan rahmat Tuhan ni kenapa? Nabi tanya pada dia. Ni si badui tadi. Duduk tepi Nabi tak dengar lah Nabi duduk ngajar tu. Tengah-tengah rasa nak terkencing pula Dia bangun nyonyok pergi kat pucuk masjid situ dia kencing. Allah Rabbi perangai badui. Ada badui lagu tu. Ada zaman Nabi SAW. Sahabat Nabi ni bangun nak pergi halang. Dia kata biar. Kan? Kalau kita biarlah badui. Badui ni kalau layak kita apa pening kepala. Tapi kita biar dia kencing. Sebab dia tengah kencing. Kalau Nabi pergi halang, kencing tak habis lagi, dia berlari dari satu tempat dan jadi banyak tempat. Habis kencing tu Nabi SAW pun panggil sahabat. Marilah satu baldi air. Ambil air Nabi cuah kat tempat. Dia kencing tu meresaplah air masuk dalam bumi. Sebab masjid Nabi kan tanah. Lepas tu Nabi SAW pun sebut pada sahabat, Nabi kata, kamu semua dibangkitkan untuk dimudahkan. Kamu semua dibangkitkan bukan untuk disusahkan. Itu ada ceritalah hadis Nabi SAW. Maksudnya ada satu jenis badui, standard lagu tu. Tapi ada satu jenis badui pula, Nabi tengah mengajar, sama Nabi duduk dalam saf, dia pun masuk duduk kat belakang je dengar. Lepas tu, tak puas hati. Nabi dah bercakap tak kena puas hak dia nak. Dia masuk tu dia nak dengar hak dia nak iyalah, Nabi mana tahu je nak apa. Bila dia masuk duduk kat belakang, dia pun terang kat Rasul nak tanya soalan. Oh, Nabi tak habis bercakap. Nak tanya soalan apa dia? Kiamat ni bila berlaku? Nabi bercakap tu tahu. Cakap. Nabi tengah bercakap Dia menyampuk Nabi tengah bercakap. Nabi tak layan lah. Sahabat Nabi duduk dengar. Sampai dia kata, Nabi tak dengar tu dia cakap apa tu. Satu kelompok. Sahabat Nabi kata, Nabi dengar tapi Nabi tak suka. Satu kelompok lah. Habis Nabi bercakap, Nabi tanya. Siapa badui tanya tadi? Tanya tak? Siapa dia? Dia kata, Mani Sa'il. Siapa tanya? Ana Rasulullah. Apa soalan kamu tadi? Baru Nabi tanya. Maksudnya Nabi dengar. Tapi Nabi tak boleh cakap. Nabi teruslah ucapan Nabi tu kan. Dia pun tanya, kiamat ni bila berlaku? Nabi pun tanyalah, Nabi bagi tahulah, idza wusidal amru ila ghairi alihi fantadhiri sa'ah. Apabila kita lantik orang bukan pada tempatnya, maka di situlah berlakulah kerosakan. Dan kerosakan itulah permulaan bagi kiamat. Jawapan Nabi lah. Badui tanya soalan macam tu ni, bukan biasa ni. Ini cerdik ni. Ada pula badui lain pergi tanya, dia kata, Rasulullah, apakah amalan yang boleh menyebabkan aku masuk syurga? Nabi beritahu, rukun Islam lah. Syahadah lah, puasa lah, zakat gitu. Bila Nabi bagi tahu dia kata ada tak lebih pada tu. Kalau ada pun sunat lah Nabi kata. Kalau ada sunat lah. Aku nak mahu tu lah. Aku nak mahu tu ya. Dia kata gitu depan Nabi. Dia pun bangun tu keluar. Aku nak mahu tu yang cukup lah tu. Kalau Nabi kata orang boleh bersyurga, tu lah. Rukun Islam tu lah, lebih tak marah. Nabi bagi jawapan tu sesuai dengan badui tu. Sebab standard badui bagi tahu orang besar-besar, pening lah dia. Elok-elok nak beramal jadi tak beramal. Dia pun pergi. Bila pergi Nabi kata, kamu nak tengok tak ciri-ciri ahli syurga? Sama Nabi kata, nak. Dia tu. Sebab apa? Sebab jujur. Kejujuran dia tu kan. Ke agama ni aja adin an-nasihah. An-nasihah tu kan terjemahan kita kan nasihat. Sebenarnya terjemahan nasihat tu tak kena, tak tepat. Terjemahan adin an-nasihat agama itu adalah nasihat tak tepat. Anda rasa banyak tempat dah nak kupas abad ni. Sebab dalam hadis tu kan sahabat Nabi tanya kepada siapa wahai Rasulullah? Nabi kata kepada Allah, kepada Rasulullah. Siapa kita nak bagi nasihat pada Allah? Kan agama Nabi kata adin an-nasihat. Agama itu terjemahan kita nasihat. Sahabat Nabi tanya kepada siapa wahai Rasulullah? Nabi kata kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada orang Islam, kepada pemimpin Islam, kepada seluruh manusia. Kita bagi nasihat pada seluruh manusia, munasabah. Nasihat bagi pemimpin orang Islam, munasabah. Bagi nasihat kepada orang Islam, munasabah. Menasihat pada Nabi? Tak siapa kau bagi nasihat pada Nabi? Kepada Allah. Siapa kita nak bagi nasihat pada Allah? Anda terjemah, adin an-nasihat, agama ni kejujuran. Kenapa? Pernah kita jumpa satu perkataan, taubat nasuha. Tubu taubatan nasuha. Nasuha nasihat kan akar kata sama. Taubat nasuha ni makna dia apa? Taubat sejujur-jujurnya. Kalau kita taubat sejujur-jujurnya, dia panggil taubat nasuha. Taubat tu taubatlah jujur. Nasuha. Nasuha, daripada perkataan nasuha tu datang perkataan nasihat. Kita pun terjemah, agama itu adalah kejujuran. Kepada Allah, munasabah tak? Kepada Rasulullah, munasabah tak? Munasabah. Betul terjemahan, adin an-nasihah, agama itu nasihat, tak tepat. Anda ni pun tak tahu. Tahu ni king ngaji Pakistan ni. Kalau tak ngaji Pakistan pun tak tahu. Sebab Maulana terjemah. Betul juga. Maulana anda tanyalah, nasihat apa? Kalau terjemah nasihat, macam mana kita bagi nasihat pada Allah tu? Betul juga. Sebab tu tak munasabah. Adin an-nasihat tu terjemah sebagai agama itu nasihat. Agama itulah kejujuran. Kita kena jujur. Kalau jujur selesai tak masalah. Dan hari ni kelang kabut ni sebab tak jujur. Jadi Muslim tak jujur. Jadi pemimpin tak jujur. Jadi rakyat tak jujur. Cuba jujur. Selesai lah masalah. Barulah munasabah. Adin an-nasihat.
Kan? Kejujuran. Bila kita sebut ayat lepas, Allah Ta'ala gambarkan tentang bagaimana kaum Bani Israel ni dia tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhal Allah Ta'ala bagi banyak nikmat kepada mereka lah. Maka dalam ayat kita baca ayat 60 ni, Allah Ta'ala jelaskan pula ada nikmat yang lain pula yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kat sini kita susun tu nikmat yang ke-9 lah. Kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semua tu kita dah kupas dalam cengang kita sebelum ni kan. Maka ayat ni kita baca ni nikmat yang ke-9, iaitu mereka minum minuman ketika mereka tersesat di padang ati. Haus sangat tak ada air, makanya mereka minta air daripada Nabi Musa alaihi salam. Kalau kita tengok nota panjang tu, kat situ tak ada sebut kejadian ni berlaku ketika Nabi Musa alaihi salam, ketika kaum Bani Israel ni sudah berada di padang Atih selepas daripada selamat Firaun itu adalah 3 hingga 6 bulan. Lepas pada itulah itu fasa diorang minta air kan. Jadi tidak ada air, diorang minta air daripada Nabi Musa alaihi salam. Dalam ayat ni Allah Ta'ala gambarkan ayat ini yang poin nombor 2 tu. Ayat ini merupakan penjelasan tentang satu lagi nikmat yang menghimpunkan 3 cabang nikmat di dalamnya. Ada 3 perkara nikmat. Yang pertama adalah kepuasan daripada dahaga, tak ada air nak minum. Dalam masa 3 bulan kalau tak ada air, mati sebenarnya. Lepas tu kenapa timbul pula nak minta air lepas 3 bulan? Apakah dalam jangka 3 bulan tu diorang tak minum air? Bahasa mudah kita ni air ada, bukan air bersih. Air ada tapi bukan air bersih. Yang diorang minta istisqa ni air bersih lah ni. Bermaksud dalam bahasa lain, Nabi Musa ni selesaikan krisis air yang telah menimpa kepada kaum Bani Israel pada ketika itu. Isu dia krisis air. Air tak ada nak minum ni, tengah padang pasir ni. Tapi apakah sebelum ni tidak ada air? Ada. Tapi air tak bersih. Air yang tak sesuai untuk diminum. Hari ni macam-macam teknologi dah. Macam nak bersihkan air. Sampai orang boleh bahar pula. Air yang kita, air najis tu dia boleh proses-proses dia bersih balik. Boleh minum pula kan. Kajian kedoktoran mengatakan minum selamat. Tergamuk tak tergamuk cerita lain. Saya tak tergamuk minum, tak payah minum lah. Tapi kadang orang tergamuk tu biarlah. Buat mana? Dah tergamuk. Karena sampai Pakistan lah makan roti orang Pakistan masak. Tengok tu tak tergamuk, tapi lama-lama tak darah tu yang dia kena makan juga. Lama-lama tu sedap sekali. Makan roti guna tek lembu. Ada cerita dah sebelum ni tek lembu dia bakar pakai tek lembu. Orang dia kat kampung dia tak pakai gas. Dia tek lembu tu kan kalau kita keringkan, kita bakar kan macam gas. Kalau kita pergi dekat Pakistan kampung-kampung, dinding rumah ni penuh tepek tek lembu. Dia tepek tak lembu penuh. Anda boleh sampai, anda tak tahu kenapa tepek tak lembu. Sebab kita dah terbayang orang Hindu ni semua lembu. Mungkin dia muliakan air lembu. Tapi masalah Pakistan gaduh dengan Hindu Muslim lah. Mana pula tak faham. Jadi kita nak makan roti sedap kat kampung-kampung ni. Satu hari tu ambil roti makan, tengok ada benda melekat. Apa benda ni? Tengok melekat kan. Kita pun Allah tak lembu, astagfirullah, sama hari ni makan. Allah kembar tekak lah mula-mula tu. Tapi kalau tak makan, mana ada makan tu? Ya adalah sekali kena makan jugalah. Jadi asal tak tergamuk jadi gamuk balik. Kepuasan dahaga kaum Bani Israel, air ada nak minum, tapi air yang diorang dapat ni bukan air bersih. Nabi Musa AS minta ni adalah air bersih sesuai untuk diminum. Yang kedua, penyediaan air di tempat yang mustahil ditemui malah secara langsung menampilkan mukjizat bagi Nabi Musa AS. Pada pasir ni payah nak dapat air bersih, tiba-tiba Allah Ta'ala boleh bagi tu pula keluar daripada celah batu. Itu gambaran mukjizat Nabi Musa AS. Lepas tu yang ketiganya, pembahagian kepada 12 mata air dengan tujuan agar setiap suku kaum as-sabtu, istilah dia as-sabtu suku kaum lah, dapat memiliki tempat minum mereka sendiri serta berasingan, sekaligus mengelakkan mereka daripada saling berbalah. Sebab Bani Israel ni diorang ada satu perangai suka bergaduh hal-hal perkauman. Perkauman ni sebenarnya Bani Israel ni kuat. Diorang sama kita yang bukan Bani Israel, lagilah diorang benci. Sama-sama diorang pun diorang gaduh. Apatah lagi dengan bangsa lain pada Yahudi, lagilah diorang gaduh. Kalau pergi dekat Sinai tu ada satu tempat sempadan Israel Mesir tu. Bukan Israel Palestin, tapi Israel ambil lah kawasan tu kan. Kalau kita pergi tu sempadan tu, kita tengok dia banyak pokok dia tanam kat tebing tu kan. Pokok tu pokok gharqad. Pokok gharqad, orang lain kita panggil pokok Yahudi. Bisa dengar orang sebut pokok Yahudi, pokok Yahudi, pokok Yahudi kan. Yahudi ni bahasa kita panggil pokok Yahudi. Sebenarnya nama pokok tu gharqad. Gharqad. Pokok ni tak ada tempat lain. Kat Palestin ada, Mesir ada. Anda masa belajar dulu anda tengok lah. Sebab dekat dalam Mesir tu ada satu pokok dia tanam. Kita tengok daripada jauh macam pokok Christmas. Tapi pokok Christmas ni kecil. Dia besar. Pokok tu besar. Tapi bila kita pergi dekat, lain, dia lain. Tapi kalau tengok ke jauh dia macam tiga segi je lah, macam pokok Christmas. Kan? Kita pergi dekat, daun dia besar-besar, besar dapat tangan dia punya daun. Christmas tu kan daun dia kan besar-besar yang kecil ya. Betul tak? Ada halus ya daun dia. Pokok gharqad ni pokok yang dulu Nabi pernah sebut. Nabi kata nanti Nabi Isa AS datang, semua ni akan bercakap, dia bagi tahu, mari dekat kami, belakang kami ada Yahudi. Kan? Maka datang bunuhlah orang Yahudi tu. Dan Nabi kata semua boleh bercakap kecuali satu yang tak bercakap. Pokok gharqad. Yahudi hari ni percaya dia kita tanam banyak-banyak.
Tujuan dia, kalau Nabi Isa datang nanti, dia boleh menyorok lah kot. Dia tak tahu, itu memudahkan Nabi Isa. Maksudnya Nabi Isa datang, cari pokok tu lah. Adalah Yahudi. Bodoh kata Yahudi. Nah, masa belajar dulu, nak pergi tengok. Nak tengok, oh ni dah lah, hak pokok Nabi Muhammad bagi tahu tu. Yahudi ni, dia ada tu, perkauman dia tu kan. Dia benci gila orang lain daripada bangsa dia. Apatah lagi Arab, dia benci lah. Benci, Yahudi dengan Arab ni dia benci gila. Kan? Benci tu sebab teringat balik keturunan asal Nabi Ibrahim AS. Ibrahim, anak sulung nama Ismail. Anak nombor 2 Nabi Ishak. Ishak ke bawah tu baru datang Bani Israel. Ismail salam ke bawah tu jumpa Nabi Muhammad. Ini bangsa Arab kan. Oh dia benci. Oh kita orang Melayu ni lagilah dia tak suka. Yahudi ni kan. Dia Yahudi lah. Rupa-rupa kita baca dalam Quran, Allah Ta'ala gambarkan Bani Israel ni sampai Tuhan pergi buat 12 mata air. Mewakili 2 etnik Bani Israel. Sebab tak boleh bagi sekali. Kalau sekali berebut. Bergaduh sama dia. Jadi nak elak dia bergaduh, ambil lah masing-masing keluar. Supaya jangan bergaduh. Duduk kat padang pasir, kalau bergaduh teruk lah. Dah lah susah kat situ, gaduh pula sama dia. Lagi bermasalah lah gitu. Okey, kata Allah Taala wa istasqa Musa liqaumihi faqulna drib bi'asakal hajar. Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberikan air untuk kaumnya, maka kami, yakni Allah Taala berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ini kata Allah Taala Dalam ayat ni yang pertama, Nabi Musa AS minta air. Bukan saja minta, tetapi Nabi Musa minta setelah kaum Bani Israel tu minta dengan Nabi Musa. Kan, dia bukan Nabi Musa tengok susah kesian, doalah pada Allah biar turun air, bukan. Dia orang ni desak. Kan, dia Musa tolong, minta air, kami tak ada air ni. Yang Musa pun doalah pada Allah supaya Allah Ta'ala bagi air. Kita sembahyang sunat istisqa bukan bermakna kita minta hujan je sebenarnya. Sebarang apa-apa hal yang boleh datangkan air, iyalah tu. Faham tak? Istisqa ni jangan minta hujan je. Masalah kita orang Melayu, apa sembahyang sunat istisqa minta hujan. Tak, kalau dapat air kat bumi pun istisqa juga. Terpulanglah asal dapat air. Kan? Itu panggil sebagai al-istisqa. Amalan tu memang ada lah. Nabi SAW pun pernah sembahyang sunat istisqa. Ada dalam hadis, ada satu kemarau panjang berlaku kat Madinah. Sahabat Nabi pergi cakap dengan Nabi SAW, kata Rasulullah, lama tak hujan ni, kita kena cari jalan untuk apa air. Masa tu Nabi pakai selendang. Nabi sebelum pakai selendang tu Nabi letak, Nabi tarik selendang, Nabi letak atas bahu Nabi. Nabi pun berjalan, pergi dekat tepi pokok berbakit. Dia kubur bakit tu dulu, tepi tu ada satu kawasan lapang. Kawasan tu tempat Nabi semayang air raya. Nabi kan semayang air dalam masjid Ini tak ada di Malaysia buat ni kecuali Perlis. Zaman dulu, tepi kubur bakit tu lah. Dia ada satu lapang tu. Situ tu semayang sunat raya. Semayang istisqa. Semayang gerhana kat situ lah. Jadi Nabi pergi semayang kat situ. Nabi tengah semayang tu, masa tengah semayang tu, dia kan lepas istisqa ni ada ucapan. Baca semayang raya lah. Bermula dengan semayang, lepas tu khutbah. Masa khutbah tu hujan turun. Hujan turun. Kalau kita baca dalam hadis tu, sahabat Nabi, Nabi Malik bagi tahu, nampak ni janggut Nabi tu air menitik. Maksudnya hujan lebat. Masa tengah khutbah, berkat semayang sunat al-istisqa. Jadi semayang sunat istisqa ni sebenarnya sunnah Rasulullah SAW. Sebab kita pun buat alhamdulillah kan. Kita ada buat kat Kelantan hari tu pun pakat-pakat buat tengah padang, betul lah tu. Itulah sunnah Rasulullah SAW. Dan Nabi Musa AS minta hasil daripada permintaan daripada kaum dia sendiri. Kaum dia minta kan. Kemudian Allah Taala kata, faqulna, kami berkata. Qulna, kami berkata. Kami di sini merujuk pada Allah. Kami berkata, idrib bi'asakal hajar. Pukul olehmu wahai Musa bi'asaka, menggunakan tongkat kamu. Tongkat ni mukjizat Nabi Musa AS. Kita baca cerita Nabi Musa AS, dia nak belah laut pakai tongkat. Tak? Dia ketuk pada tongkat kan. Sebab Quran kata, Allah Ta'ala kata, Musa tongkat tu pukul kat laut. Pukul tu terbelah laut. Terbelah laut tu kan. Jadi kaum Bani Israel pun boleh berjalan sampai ujung. Bila semua dah terlepas, Fir'aun ni baru sampai dekat tebing sini. Dia pun tengok, ada highway ni. Nak guna masuk? Masuk lah, tu masuk. Dia tak tahu. Itu semua perangkap. Masuk, laut pun tertutup, mampus habis. Idrib bi'asakal hajar. Tongkat. Jadi tongkat tu mukjizat Nabi Musa AS. Tukar jadi ular. So dia berlawan, Nabi Musa berlawan dengan ahli sihir kepada Fir'aun. Nabi ada mukjizat. Cuma bentuk mukjizat Nabi Muhammad dengan Nabi-Nabi ni berbeza. Mukjizat Nabi Muhammad ni lazim ni sifatnya intelektual. Sebab tu antara mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Kalau kamu ragu terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami ini, datangkan satu surah seperti Al-Quran. Mukjizat Nabi-Nabi dulu, dia mesti bentuk yang nampak ni, fizikal. Ular, tongkat tukar jadi ular. Terbelah laut. Dia berlawan ni sesuai dengan pendekatan musuh. Musuh pada masa tu dia kena tengok berlawan macam tu. Fir'aun antara sebab dia kuat ni sebab dia ada ahli sihir dia. Makanya Allah Ta'ala bagi mukjizat pada Nabi Musa AS, tongkat tukar jadi ular. Tapi bila mari era Nabi Muhammad SAW, perlawanan dia apa dia? Pensyair Arab. Dia baca syair ni. Anda dah cerita kat masjid hari tu. Ada satu surah Al-Quran, surah Syu'ara. Syu'ara ni makna Melayu pensyair. Orang Arab ni dia kagum dengan sastra. Mari Quran, dia dengar, ini bukan makhluk buat ni. Kalau manusia dia takkan cakap macam ni. Susunan kata tu, ya ni makhluk tak akan cakap lagu ni. Itulah mukjizat
Al-Quran yang ni kita kurang dapat lah. Sebab kita tak faham bahasa Arab. Kalau orang belajar sastra Arab dia rasa hebat, Quran ni best. Anak ni kadang-kadang cerita detail-detail macam ni sebab nak bagi orang tahu rahsia Quran tu lah. Sebab Quran cabar kafir pada masa tu datangkan satu surah. Jadi kat mana hebat dia tu? Sastra, penggunaan kata yang tepat. Sebab tu bila Umar dengar, Umar kata, ini bukan kalam makhluk. Mengucap syarah masa tu juga. Bi asaqal hajar, ambil tongkat, pukul dekat batu, terpancar 12 mata air. Dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut air keluar daripada batu. Cerita air keluar daripada batu ni bukan semata-mata dalam surah ni, bukan semata-mata dalam ayat ni je. Surah Al-Baqarah ayat 74. Allah Ta'ala kata, summat qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian hati kamu menjadi keras selepas daripada itu, maka ia seperti mana batu kerasnya, ataupun lebih keras daripada batu. Lalu Allah Ta'ala kata, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Sesungguhnya ada di kalangan batu-batu itu boleh memancarkan daripada batu itu adalah air. Pernah tak kita fikir air terjun ni datang daripada mana? Bukit kan? Tak pernah habis. Ana jumpa satu video tu orang Arab, dia pergi kat satu bukit, dia tengok air keluar daripada celah bukit, celah batu tu kan. Ana ambil video tu, ana buat ana punya TikTok. Ana buat ayat Quran ni. Allah ramainya orang pergi share. Bila tengok, lepas tu orang tengok ayat Quran, Allah betul dah Quran bagi tahu. Kita boleh fikir zaman Nabi 1500 tahun, 1600 tahun dulu, Allah Ta'ala bagi tahu dah, dan Nabi Muhammad bagi tahu dah. Kat situ cukup dah kita nak kata Nabi Muhammad bercakap ni dengan wahyu. Quran ni bukan khayal-khayal Nabi. Quran ni betul-betul datang daripada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita jumpa pula satu ayat. Allah Ta'ala kata kepada Nabi Musa AS, ambil tongkat, pukul dekat batu. Sama dengan ayat, famfajarat min husnata asyrata aina. Terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Dia ada ulama bahas, kalau kita buka kitab tafsir, dalam Tanan ada sebut lah. Ada satu ulama kata, dia ada satu batu. Batu tu dia banyak lubang air. Dan kalau kita kira lubang tu 12. Yang anda jumpa yang tu lah. Kira 1, 2, memang 12 sampai ke bawah. Tapi dalam kitab tafsir pula ada sebut juga, dia kata, ni tafsir ulama lah. Dia kata satu air, batu tu sebiji. Tapi dia keliling dia. 1, 2, 12 lah. Jadi ketua kabilah, dia bagi. Mewakili, maka dia ambil, dia olah lah kepada yang belakang tu. Baca dalam Quran, prejudis antara kaum Israel ni, bukan cerita antara agama je tau. Satu agama pun dia orang boleh prejudis. Sehingga kan satu ketika Tuhan ni bagi air pada dia orang, kena buat saluran yang berbeza. Kan Allah Ta'ala kata kat sini, famfajarat min husnata asyrata aina. 12 mata air. Gitu. Type. Kalau nota tu jumlah mereka ketika itu adalah seramai 600,000 orang. Ramai masa tu kan. Manakala keluasan kawasan perkemahan mereka pula adalah sejauh 12 batu. Anda tengok footnote nota tu kan. Anda buat nota kat situ. Tafsir Al-Kasyaf Imam Al-Zamakhsyari. Okey, kita terus pada poin 15, persoalan. Adakah mukjizat Musa dalam hal ini, air keluar dari batu, lebih hebat berbanding mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mukjizat Nabi Muhammad, mukjizat Nabi Musa. Kita nak kata mukjizat Nabi Musa lagi hebat ke mukjizat Nabi Muhammad lagi hebat? Itu soalan dia kan. Benda ni pernah dibangkitkan oleh anak murid Imam Syafi'i pada Imam Syafi'i. Sebab Syafi'i dia disebut, dia kata mukjizat Nabi Muhammad ni kalau kau teliti-teliti, kau kaji-kaji, kau akan dapati mukjizat Nabi Muhammad lebih hebat daripada mukjizat Nabi-Nabi lain. Makanya ada seorang anak murid Imam Syafi'i ni, dia bangkit tanya soalan. Dia kata, aku berpandangan mukjizat Nabi lain lebih hebat daripada mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa boleh keluarkan air celah batu. Nabi Muhammad tak boleh buat pun. Syafi'i kata, Muhammad lagi hebat, air keluar celah jari. Nabi Musa, dia kena ada batu, dia kena ada tongkat. Nabi Muhammad, tongkat tak payah, batu tak ada. Tangan dia je. Nabi Muhammad SAW, air tak ada. Dia ambil satu bekas air. Dia pun celak tangan. Air keluar. Lepas tu beruduk. Tak habis-habis air tu. Maksudnya, air keluar daripada celah jari Nabi tu, bersih ke tak? Bersih lah. Bersih. Dalilnya sahabat Nabi beruduk. Bahkan Nabi suruh beruduk kan. Orang pun bakit pekoh. Kalau air mata, boleh tak kita beruduk? Sebab air celah jari. Maksudnya daripada badan kan. Ada orang ni pergi bahas fiqh, air mata. Air mata ni air daripada badan manusia lah kan. Kita pergi tadah air mata ni dapat 2 kolah air. Bukan seorang lah, mungkin ramai. Sikit-sikit dapat 1 kolah air. Mutlak ke tak air tu? Antara hujah ulama mengatakan boleh kita berwuduk menggunakan air mata, dalilnya hadis tu lah. Berwuduk air yang keluar daripada badan Nabi SAW. Benda ni takkan berlaku sebenarnya. Kan ada. Sebut juga, dia kata belah laut. Kata Imam Syafi'i, Nabi Muhammad belah bulan. Tanya lagi lah sebab belah laut ni kat bumi, kita pun boleh bersentuhan. Bulan tu kita tak bersentuh dengan dia, tapi Muhammad boleh belah. Lepas tu dia kata Nabi Sulaiman boleh terbang, Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Canggih lagi. Qurtubi kata Allah itu berkuasa untuk memancarkan air dan membelah batu tersebut tanpa memerlukan sebarang pukulan
namun dia berkehendak untuk menghubungkan akibat al-musabbabat dengan sebab al-asbab. Allah Ta'ala nak bagi air keluar pada celah batu, dia boleh bagi keluar. Tapi kenapa Allah Ta'ala suruh juga Musa ketuk batu? Dia nak bagi tahu apa-apa tidak boleh lepas daripada musabbabat, sebab akibat. Memanglah yang bagi rezeki pada kita tu Allah. Tapi janganlah duk ngengau tak buat apa-apa. Nak makan nasi ni memang kena suap. Kena suap. Kan? Biarlah duduk depan tak apalah. Allah Ta'ala menentukan segala-galanya. Oi, tak boleh lagu tu. Dalilnya kita baca Quran je lah. Allah Ta'ala nak keluarkan celah batu boleh. Imam Qurtubi kata, kenapa Tuhan suruh gak Musa ketuk batu tu? Sebab nak bagi tahu tak boleh lagi sebab dan akibat. Kita ni kaedahnya memang kena mati. Mana ada manusia tak mati? Tapi misal ada sebab. Sakit, kecil manis, darah tinggi, jantung. Sebab ni Tuhan cinta je. Kita tak boleh lagi pada sebab dan akibat. Tapi hakikatnya Tuhan belaka. Habis-habis pun tak tahu sebab apa mati. Sakit tua. Kita bertanya umur berapa mati? 73 tahun. Hai, anak Ibrahim 79. Sakit tua apa tu? Anak Ibrahim tu 79 tu. Tak Mahathir tu tua lagi tu 101 tahun. Sakit tua apa ada lagi tua tak mati? Jadi maksudnya asbab. Tak boleh lagi daripada asbab. Kata Allah, qad alima kullu unasin mashrabahum. Sesungguhnya telah mengetahuilah setiap manusia itu tempat mereka nak minum air. Maksudnya Allah Ta'ala bagi tahu bukan semata-mata 12 mata air, tapi Tuhan buat 12 mata air ni sebagai pihak masing-masing untuk nak pergi ambil air. Kenapa Yahudi ni dia tak boleh duduk sekali? Kenapa kena bagi 12 kawasan? Kenapa Sebab masalah besar pada orang Yahudi ni, mereka ni telah diajar turun-temurun untuk prejudis antara satu dengan yang lain. Yang pergi ajar macam tu adalah Fir'aun. Kita ni kalau belajar ilmu politik lah, bila sebut ilmu politik, dia ada ilmu pentadbiran. Dia ada satu lagi dia panggil ilmu propaganda. Orang politik dia boleh berkuasa, antara benda dia kena buat adalah propaganda. Dalam ilmu propaganda ada satu tajuk orang bincang, dia panggil pecah perintah. Pecahkan umat. Bila orang berpecah, maka bergantung kat pemimpin. Maka dia kuat. Macam British buat. British masuk tanah Melayu. Asal tanah Melayu ni bukan Malaysia je. Dulu ni Filipina, Thailand, Indonesia, semua tanah Melayu kan. Tapi British masuk, dia pecah-pecah. Kan, Thailand separuh Patani orang Melayu, tapi bukan negara Malaysia, tanah Melayu. Malaysia tu pula dia pecah pula Melaka, Selangor, supaya boleh merintah. Dia panggil pecah perintah. Macam mana Fir'aun, dia nak bagi kuasa dia kuat. Dia tahu bahaya untuk dia kalau Bani Israel ni bersatu. Bani Israel kalau bersatu, Fir'aun bahaya. Dalilnya, Nabi Musa datang, Nabi Musa menyatukan Bani Israel lawan dia, jam Fir'aun. Fir'aun dia dah baca siap. Makanya Fir'aun ni, dia pecahkan kau Bani Israel. Bila dia pecahkan, dia letak, kau kampung ni kau kampung tu, kau kampung ni. Dia tak letak sekali tau. Dah letak kampung ni berasaskan kepada etnik. Macam kita kat Malaysia hari ni lah, kampung Cina dengan kampung orang Melayu lain. Ni kerja British lah ke ni? Dia nak bagi kita ni prejudis untuk nak pastikan dia orang kekal berkuasa. Benda ni Fir'aun buat lama dah. Dia buat etnik pecah-pecah kan. Dia pun tanam prejudis. Satu etnik prejudis pada satu lagi. Prejudis satu lagi. 12 etnik. Ini diajar oleh Fir'aun turun-temurun dalam kerajaan Mesir. Dan benda tu membeku dalam perangai Bani Israel sehingga kan semasa mereka sampai dekat padang pasir Atih. Quran pada cerita sebenarnya pecah perintah tu. Iaitu dalam poin ke-19 tu, ayat yang keempat surah Al-Qasas, surah yang ke-28. Cerita kat situ kan, sesungguhnya Fir'aun telah menjadi zalim dan melampaui batas di muka bumi serta menjadikan penduduknya berpecah belah kepada beberapa golongan. Fir'aun dia buat penduduk Mesir tu berpecah belah. Tujuannya pecah perintah. Ni Fir'aun lah. Jadi apa yang diajar oleh Fir'aun pada Bani Israel itu lama sangat kekal membawa-bawa hinggalah mereka bersama dengan Nabi Musa AS. Okey, terus kulu washrabu min rizqillah. Wahai kaum Bani Israel, makanlah minumlah daripada rezeki Allah Subhanahu wa taala. Makanya air yang keluar pada celah batu tu kau minumlah. Minumlah. Dia asal air ni benda yang tidak boleh diswastakan. Dalam Islam ni asal sesuatu yang tidak boleh diswastakan ni adalah air. Asal. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah sebut. Nabi kata an-nasu syuraka an salas, al-ma' wan nar wal kala. Manusia ni akan berkongsi kepada 3 perkara. Yang kalau dijadikan sebagai harta, maka hukumnya adalah haram. Air, api, rumput. Rumput. Kenapa rumput? Sebab itu makanan kenderaan zaman tu lah. Tapi penswastaan terhadap air yang dibenarkan dalam Islam ni bukan pemilikan, sekadar pengurusannya. Syarikat swasta untuk nak urus air, tapi air tu nak jadi milik dia tak boleh. Mengurus boleh. Itu memang ada dalam fiqh Islam. Antara hujah ulama-ulama Islam mengatakan tidak boleh swastakan air, ni layak ni. Sebab pukul dekat batu terpancar 12 mata air, Allah Ta'ala kata kulu washrabu min rizqillah. Makanlah, minumlah daripada rezeki Allah. Kata Allah, wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan janganlah kamu bermaharajalela di muka bumi sebagai pembuat kerosakan. Allah Ta'ala kata, wahai Bani Israel dapat air, tapi janganlah bermaharajalela sebagai orang melakukan kerosakan. Fahamnya apa? Janganlah membazir. Dah bagi minum tu air tu, gunalah elok. Sambungan ayat nanti kita akan bincang lah. Anda pun sebenarnya tuan-tuan ada siap dah tulis berkenaan sambungan ayat. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kaum Bani
Israel yang lain pula lah. Berkenaan dengan dia rasa tak cukup dengan satu makanan. Dia nak makanan lain pula pun Israel ni. Kan? Kita makan al-manna wa salwa, makanan pada langit hari-hari. Cukup lah. Nak makan sayur lah pula. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.